Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudari pengacara majlis yang berusaha Encik Christopher John B.I, pengarah bahagian pembangunan industri tanaman, Puan Aini yang saya kira ketua urus setia untuk seminar kali ini, pegawai-pegawai kanan, pengarah bahagian, semua pegawai kanan daripada bahagian pembangunan industri tanaman, para pembentang kertas kerja, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin peserta seminar pada kali ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia kita dapat berkumpul pada hari ini yang saya kira satu majlis ilmu, iaitu seminar teknikal bahagian pembangunan industri tanaman tahun 2025, iaitu ringkasnya SEMTEC BIPIT 2025 dengan tema transformasi pertanian ke arah penggunaan teknologi. Sebelum itu saya mengalu-alukan kehadiran semua peserta. Untuk makluman, dipahamkan seminar kali ini adalah merupakan seminar teknikal bahagian pembangunan industri tanaman kali yang ketiga. Dan seminar ini diadakan secara hybrid, secara fizikal, dan juga sebahagian pesertanya secara online. Dan ini siaran secara live, betul ya? Pada masa yang sama, saya ingin merakamkan penghargaan kepada pihak penganjur kerana menjemput saya untuk merasmikan seminar, sekaligus memberi peluang untuk saya bersama-sama menghayati ilmu dan pengalaman yang dikongsikan sepanjang program berlangsung. Dan saya sempat meneliti teks yang disediakan oleh urus setia dan saya ucapkan tahniah. Saya melihat keterangkuman dari segi kandungan teks ucapan pada hari ini lengkap. Mungkin di akhir ucapan ini saya juga mungkin menitip beberapa sedikit keperluan tambahan untuk kelangsungan ataupun tindakan susulan untuk seminar pada pagi ini. Seperti yang kita sedia maklum, bahagian pembangunan industri tanaman atau BIPIT ditubuhkan pada tahun 2018. Hasil penyusunan semula Jabatan Pertanian melalui gabungan dua bahagian utama, iaitu bahagian padi, tanaman industri dan florikultur ataupun singkatnya BPTIP, serta bahagian hortikultur. Dengan penubuhan ini, BIPIT kini berperanan sebagai rujukan utama bagi semua pemegang taruh industri pertanian, terutamanya dalam mengurus projek tanaman sama ada berskala fasa pembangunan yang melibatkan ramai peserta pemula kita maupun industri yang dalam konteks ini mungkin kita boleh kategorikan mereka sebagai usahawan ataupun syarikat-syarikat ataupun pemain industri yang terlibat dalam pembangunan agromakanan. Peranan penting ini dapat dilihat dalam setiap tugasan berkaitan tanaman yang pastinya berada di bawah tanggungjawab BIPIT. Saya amat memahami bahawa tanggungjawab ini menuntut komitmen yang tinggi serta kepakaran yang luas daripada sebuah pegawai dan staf di bawah Jabatan Pertanian. Secara peribadi, saya amat menghargai pengalaman dan dedikasi tuan-tuan dan puan-puan di bahagian pembangunan industri tanaman. Saya juga yakin melalui pengalaman suka dan duka yang dilalui tuan-tuan dan puan-puan dalam membina
pelbagai teknik dan kepakaran, baik dalam pengurusan agronomi tanaman maupun pengurusan projek yang berskala besar. Sejajar dengan pepatah Melayu, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Jadi saya melihat pepatah ini selaras dengan usaha gigi yang diperlukan untuk memastikan kejayaan projek. Usaha murni ini juga selaras dengan aspirasi negara untuk memperkukuhkan sektor pertanian sebagai pemacu keselamatan makanan dan pertumbuhan ekonomi. Justru itu saya ingin merakamkan penghargaan khususnya kepada pasukan urus setia dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan seminar pada kali ini. Tanpa kerjasama dan komitmen tuan-tuan dan puan-puan, program seperti Semtek BPIT 2025 tidak mungkin dapat berlangsung dengan lancarnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, seminar pada tahun ini diadakan dengan beberapa objektif utama. Antaranya adalah untuk memperkasakan pegawai dengan pengetahuan dan kemahiran teknikal terkini sambil memupuk budaya pembelajaran secara berterusan melalui perkongsian maklumat dan pengalaman dalam bidang pertanian. Di samping itu, seminar ini juga bertujuan mewujudkan budaya kreatif dan inovasi di kalangan pegawai BPIT khususnya dan keseluruhan pegawai secara amnya dalam menjalankan pemerhatian dan adaptasi teknologi sebagai sebahagian daripada tanggungjawab mereka dalam pembangunan teknologi pertanian bersesuaian dengan tema Semtek kali ini. Saya dipahamkan bahawa seminar pada hari ini dijalankan secara hybrid, melibatkan penyertaan fizikal di Dewan ini, Bilik Tanjung, serta sebahagiannya secara maya melalui platform atas talian. Dan difahamkan seramai 250 orang peserta terdiri daripada pegawai di bahagian BP sendiri di Ibu Pejabat dan negeri telah mendaftar. Termasuk juga pegawai daripada bahagian pertanian bandar. Dan BPMI ada wakil. Kita harap BPMI pun boleh dapat turut serta walaupun mungkin online pada kali ini, tapi saya melihat ada keperluan untuk kita libatkan juga bahagian itu dalam konteks melihat penyelarasan keperluan latihan yang boleh diselarikan dengan latihan lekat teknikal selepas ini. Selain itu, terdapat 14 kertas kerja yang dibantang oleh 14 pembantang, termasuk jemputan daripada Universiti Malaysia Terengganu dan Serikat Diletius B. Berhad. Ada sini. Terima kasih, Dr. Diletius. Okay. Thank you for coming. Dengan tema transformasi pertanian ke arah penggunaan teknologi, seminar ini menekankan bahawa transformasi pertanian ini bukan lagi pilihan, tetapi satu keperluan. Ini penting untuk kita sedar secara bersama kerana teknologi dalam pertanian dia bergerak begitu pentas. Jadi pegawai-pegawai kita mestilah equip dengan
ilmu-ilmu semasa atas tuntutan keperluan teknologi yang begitu cepat. Penggunaan teknologi seperti Internet of Things, IoT, drone, otomasi, analitik data, dan kecergasan buatan ataupun AI menjadi sebahagian daripada tanggungjawab pegawai teknikal agar setiap isu dan cabaran dalam sektor pertanian dapat ditangani dengan cepat ataupun segera. Jadi saya berharap melalui platform seminar pada kali ini, peserta dapat menyerap ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga daripada pegawai BPIT. Dan di online saya percaya dia tak terhad pada pegawai BPIT kan. Jadi kita harap juga semua pegawai pengembangan kita di semua peringkat yang secara online ini dapat mengikuti seminar pada kali ini. Jadi ilmu daripada pegawai BPIT sendiri termasuk daripada pihak institusi, universiti serta pengusaha industri. Dan untuk makluman hadirin semua, semasa dan kehadapan ini, pendekatan Jabatan Pertanian adalah melaksanakan urusan agro makanan dalam konteks menjamin keterjaminan makanan untuk negara kita, walaupun selebihnya hasrat kita adalah untuk kita nak melaksanakan pembangunan projek bagi tujuan nilai tambah, bagi tujuan peningkatan kualiti untuk ekspor. Jadi satu tindakan yang saya nampak bagus dalam seminar ini wujudnya kerjasama dan kolaborasi antara semua pihak, Jabatan Pertanian dengan pelbagai pihak. Dan untuk makluman, memang kita ada kerjasama dengan pelbagai pihak, termasuk institusi, jabatan agensi lain. Seperti yang kita tengok ni daripada Universiti Malaysia Terengganu, kita juga ada kolaborasi dengan universiti lain, UPM, UiTM, UNIZA, UKM dan agensi lain di bawah kementerian ini maupun kementerian di luar daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, termasuk agensi nuklear, MARDI dan sebagainya. Setiap pembentangan kertas kerja sebentar nanti diharap dapat dijadikan panduan praktikal dalam menghadapi cabaran dan perkembangan semasa dalam pertanian negara. Oleh itu saya menyuruh sekali lagi semua peserta memberikan perhatian sepenuhnya kepada 14 pembentangan kertas kerja pada hari ini. Segala ilmu yang dikongsikan adalah aset penting yang boleh dimanfaatkan untuk memperkukuhkan sektor pertanian negara pada masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang saya hormati sekalian, industri tanaman terus menjadi asas kepada pertanian negara, bukan sahaja dari segi pengeluaran makanan, tetapi juga sebagai pemacu ekonomi luar bandar. Namun, dinamika semasa memperlihatkan beberapa cabaran utama yang semakin mendesak dan memerlukan pendekatan yang berasaskan bukti serta teknologi moden. Antara cabaran yang paling nyata ialah perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu. Dan pada masa kini kita alami situasi itu. Dan tentunya semua individu, sama ada yang hadir secara fizikal, online, semua kita menyadari mengalami situasi ini saban tahun. Kajian oleh beberapa pusat pengajian tinggi mendapati terdapat peningkatan suhu dan corak hujan yang berubah-ubah di kawasan Jelapang seperti Madah, Jelapang tadi seperti Madah, yang mencatatkan kenaikan suhu antara
2.74% sehingga 4.83%. Dan ini boleh mengurangkan hasil padi dengan purata sebanyak 19 hingga 27%. Ini banyak. 27% ini bukan suatu kuantiti yang kecil. Selain itu, statistik 2017-2021 juga menunjukkan sekitar 40.828 hektar tanaman padi musnah akibat banjir, manakala 9.336 hektar terjejas akibat kemarau. Sehubungan itu, KPKM telah menggalakkan pendekatan teknologi seperti climate smart agriculture, termasuk penggunaan teknologi pengairan dan varieti tahan cuaca. Dan untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, sukan yang saya nak bagi gambaran, bantuan ataupun ganti rugi terhadap kerusakan tanaman dalam negara kita dalam setahun, lebih kurang, betul kan saya, 30 juta setahun. Jadi ini suatu amount yang tinggi ya, di mana kalau kita dapat melihat keperluan pendekatan-pendekatan kreatif, bagaimana kita melaksanakan mitigasi awal untuk mengelakkan kerusakan ini. Mungkin contohnya dari segi penjadualan semula. Satu, komunikasi yang jelas antara semua pihak, sama ada daripada peringkat pegawai ataupun usahawan petani kita. Hanya dengan kita melihat dari segi jadual tanaman itu untuk kita jajarkan, dan insyaAllah kita dapat mengurangkan sedikit sebanyak kerosakan yang kerjaan terpaksa tanggung bagi tujuan bayaran tuntutan melibatkan kerosakan tanaman. Dia melibatkan dua kategori utama. Satu, tanaman padi yang memang banyak sangat, setiap sepanjang masa kita bayar pembasahan dia. Dan selebihnya adalah ganti rugi bagi tuntutan kerosakan bencana alam oleh tanaman lain selain daripada padi, sayur dan buah dan sebagainya. Selain itu, isu kelestarian dan amalan pertanian mesra alam menjadi semakin relevan. Persijilan seperti MyGap kini bukan sahaja sekadar memenuhi kehendak pasaran antarabangsa, tetapi juga membantu mengurangkan pencemaran kimia dan meningkatkan imej ekspor produk pertanian negara ini. Namun begitu, berdasarkan pemerhatian saya, didapati masih ada pengurus ladang yang belum memahami manfaat persijilan MyGap ini. Dan ini menunjukkan ada keperluan mendesak dari segi pendidikan dan advokasi berterusan untuk menerangkan tentang bukan sahaja dari segi kepentingan MyGap itu sendiri, tapi dari segi kaedah ataupun proses yang pegawai-pegawai kita boleh permudahkan urusan mereka. Dan saya dalam konteks ini, saya juga mohon supaya sementara kita dah ada perunding persindiran MyGap yang ada ini, makna kita perlu aktifkan balik peranan mereka, sama ada secara mewar-warkan kehadiran mereka kepada dunia di luar sana, supaya khidmat perunding-perunding persindiran MyGap ini dapat dimanfaatkan oleh golongan sasar kita. Teks urusan ini panjang sikit lagi. Sebarang usaha untuk meningkatkan kualiti pertanian mestilah disokong oleh kawalan perosak yang berkesan. Dalam konteks ini, pendekatan Integrated Pest Management atau IPM semakin mendapat tempat. Di peringkat global, pendekatan IPM melalui kaedah Farmers Field School telah menunjukkan hasil yang positif. Banyak negara berjaya mengurangkan penggunaan racun perosak, namun pada masa yang sama mengekalkan hasil tanaman mereka
melalui pendekatan IPM tersebut. Namun kejayaan ini memberi inspirasi kepada kita untuk memperluaskan pelaksanaan IPM di ladang-ladang tempatan melalui pemantauan saintifik yang lebih sistematik, penggunaan data serta latihan kepada para pekebun. Amalan IPM menjadi sebahagian daripada rutin aktiviti pertanian pada hari ini. Dalam masa yang sama, kita juga harus jujur melihat isu sumber manusia dalam sektor pertanian. Industri tanaman negara masih bergantung kepada pekerja asing dalam jumlah yang besar. Mengikut statistik dari Jabatan Statistik DOSM, sekitar 43% tenaga kerja dalam sektor pertanian adalah bukan warga negara ataupun daripada negara luar. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, separuh daripada guna tenaga dalam agro makanan kita daripada luar. Kebergantungan ini menuntut kita untuk bergerak lebih pantas ke arah otomasi dan mekanisasi. Kita dapat lihat beberapa ladang berskala besar sudah mula melabur dalam mesin dan peralatan moden bagi menggantikan aktiviti yang dijalankan secara manual. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan kecekapan operasi tetapi juga mengurangkan risiko gangguan rantaian tenaga kerja pada masa hadapan. Dan ini juga semua kita sedar. Semasa pandemik COVID-19 baru ni, bagaimana kita menghadapi situasi ini apabila keperluan tenaga-tenaga kerja ini putus. Dan tentunya kita perlu melihat secara bersama. Mungkin dalam konteks ini kita ada satu bahagian yang bertanggungjawab membantu kita untuk menyelaras keperluan ini, iaitu bahagian pengembangan pertanian. Dari segi keperluan latihan kepada apa dipanggil pekerja tempatan. Jadi usaha ini boleh saja tuan-tuan laksanakan secara bersama dengan Kementerian Sumber Manusia. Yang pentingnya input daripada kita sebagai Jabatan Teknikal Pelaksana tu perlu ada data yang kita boleh angkat selepas ini. Di akhirnya cabaran yang semakin ketara ialah bagaimana kita memperkukuhkan akses pasaran antarabangsa serta daya saing produk tanaman negara. Permintaan global hari ini sangat menitik beratkan kualiti keselamatan makanan dan pematuhan kepada prinsip environmental, social dan governance ESG. Tanpa inovasi dan produk nilai tambah, kita mungkin berdepan dengan kesukaran menembusi pasaran premium antarabangsa. Justru itu kita perlu terus menyokong usaha tanaman untuk menghasilkan produk yang lebih, menyokong pengusaha tanaman untuk menghasilkan produk yang lebih tinggi nilainya, memperkemaskan strategi pemasaran dan memanfaatkan persijilan serta teknologi agar produk kita mampu berdiri standing di pasaran global. Kini kita berada di satu titik penting dalam pembangunan industri tanaman negara dalam rancangan Malaysia ke-13. Kita sekarang ni di penghujung RMK 12 dan pada tahun hadapan bermula daripada 2026 kita ada satu lagi fasa penting dalam RMK 13 untuk kita melihat muhasabah diri bagaimana kita dapat mengharungi satu penggal lagi iaitu 5 tahun untuk menyahut cabaran-cabaran dalam memperkasakan industri agro makanan negara. Dan cabaran yang kita hadapi
bukan kecil, namun saya percaya dalam ilmu yang tepat, betul, kerjasama erat antara agensi, institusi pendidikan, pemain industri, pengusaha dan juga kita lah pegawai-pegawai dalam konteks kolaborasi tadi kita tak mampu nak bekerja seorang, kita kena utilize sumber-sumber sekitar kita untuk mengoptimumkan pengeluaran dan sebelum saya menutup ucapan ini, suka saya juga mengingatkan sekali lagi, baru ni kita ada seminar agroscience yang pendekatannya mirip, juga merupakan perkongsian ilmu daripada pegawai-pegawai teknikal, pihak luar, khususnya pegawai-pegawai kita yang berkelana di luar negara untuk berkursus. Dan dalam kesempatan itu, sebahagian daripada paper teknikal yang dipelajari di luar negara, latihan itu telah dibentangkan. Dan ini pada seminar ini saya nampak kesinambungan daripada seminar itu, sebahagian daripada paper ini juga adalah hasil ilmu yang ditimpa oleh pegawai-pegawai kita yang menghadiri latihan di luar negara. Dan sebahagiannya daripada rakan strategik kita daripada pihak luar, khususnya pemain industri. Jadi suka saya nak mengingatkan sekali lagi, saban tahun kita banyak pembentangan yang kita buat perkongsian ilmu, tapi yang saya perhatikan dari segi tindakan susulan terhadap aplikasi ilmu-ilmu yang kita kongsi sebelum ini, pada hari ini, sebelum inilah khususnya, kurang diterjemahkan dalam pelaksanaan di lapangan. Jadi saya berharap bukan sahaja paper teknikal pada hari ini, tapi juga mungkin ilmu-ilmu yang telah dikongsikan sebelum ini. Selepas ini saya mohon semua ketua-ketua pengarah-pengarah bahagian, khususnya pengarah-pengarah pertanian negeri, KU-KU, ketua-ketua unit, supaya dapat melihat bagaimana kita melaksanakan tindakan susulan terhadap ilmu yang kita pelajari ini. Kalau tak, dia akan tinggal dalam folder, dan kita akan ulangi seminar tahun by tahun dan kita tak nampak. So dalam hal ini perlu sedikit kebolehan ketua-ketua melihat sama ada dari segi dalam bentuk galakan kepada pegawai-pegawai kita supaya berkreativiti. Dan satu perkara lain yang sangat penting ialah bagaimana kita membantu mereka memudahkan mengenal pasti sumber-sumber yang ada. Dan saya percaya dengan kebolehan melihat penyesuaian dari segi skop-skop, terutama peruntukan yang sedang berjalan ini, saya percaya tuan-tuan, puan-puan dapat menyesuaikan bagaimana kita nak selitkan pelaksanaan program-program ini. Dan tak sempat, saya percaya yang dalam Dewan ini dan juga secara online ni, tuan-tuan banyak sahaja ilmu yang ada dalam diri masing-masing, tapi ruang dan peluang untuk berkreativiti itu mungkin suatu yang tak berapa dibudayakan dalam bentuk galakan. Jadi saya mohonlah Cik Chris, pengarah bahagian pembangunan industri tanaman, supaya dapat mengumudi pelaksanaan bagi keperluan pelaksanaan tindakan susulan atas ilmu yang kita pelajari pada hari ini. So saya kira setakat itu ucapan yang agak panjang lebar juga, tapi tak apa, sebahagian daripada input untuk seminar ini. Jadi itu sahaja ucapan daripada saya, dan sekali lagi saya berharap supaya apa yang disampaikan, apa yang dikongsi sepanjang seminar ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim,
saya merasmikan seminar teknikal bahagian pembangunan industri tanaman SEMTEK BPIT 2025.